Assalamualaikum sahabat Trax, selamat bertemu kembali. Sesak betul lah ini. Terlalu sesak nampaknya di situ. Okey, apa ni, sementara kesesakan lalu lintas ni, kejap lagi kita nak masuk highway. Harap-harapnya alamak highway ada ngam. Saya dah lama tak buat keluar 990 saya ni. Dah lama tak buat keluar. Okey, ada beberapa soalan baru-baru ni. Saya dah lama dah tak dapat soalan macam ni sebenarnya. Lama sangat. Dah tak dapat. Tapi baru ni ada 2-3 kali, 4 kali, 5 kali kan. Ada juga orang tanya, bang, berapa top speed? Itu soalan dia. Saya sebenarnya dah lama sangat tak dapat soalan macam ni. Dan soalan top speed itu ditanyakan pada motor skuter. Motor skuter sekarang ni lah yang tengah orang duk tengok-tengok sekarang ni, tengah-tengah hype ni, yang 400cc kan. Yang macam itulah. Ada dua jenis. Cuba teka, cuba komen apa jenis, apakah dia skuter apakah itu. Satu single silinder, satu dua silinder. Dia tanya lah berapa top speed. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, saya boleh jawab terus je, lebih kurang lah kan. Dia kalau lingkungan macam contoh 350 ke atas cc ni untuk skuter, dia lebih kurang macam itulah, 1.6 lebih kurang. Anggaran saya lah 1.6 macam itulah, lebih kurang. Plus minus lah 1.6 macam tu. Kira habis lah tu. Sesenang mana, sesusah mana dia nak dapat 1.6 tu, itu kita kena bawa lain sekali. Saya pun dah lama dah tak bawa. Macam zone test tu, saya dah lama sangat tak bawa. Dah tak ingat dah. Lepas tu nak dapat top speed tu berapa lama saya pun tak pasti juga. Dan kalau soalan itu ditanyakan kepada skuter, laju mana yang anda nak sebenarnya? Sementara tu mari kita bedah dulu. Laju mana yang anda nak? Setakat laju macam mana laju yang cukup? Jom, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Laju mana yang cukup untuk anda? Itu soalan anda sekarang. Kalau macam anda terfikir nak pakai skuter kan lebih kepada convenient lah, kesenangan kita untuk bawa harian, bawa barang. Kalau anda nak long distance, banyak benda boleh letak dalam bawah seatnya tu. Dan kalau letak top box pun boleh kan. Macam mana, apa kegunaan anda sebenarnya? Macam abang ni kan, skuter ni. Ini skuter apa ni? Ini QJ motor ni. QJ motor. Saya bawa anak kat depan. Mantap bang. Macam mana anda nak? Abang ni santai, ride santai, bawa family. Dan dia tak perlukan top speed tinggi. Kemungkinannya macam itulah. Dia nak rasa skuter yang adventure style dan boleh bawa family. Okey, jap. Alamak, lampu tak tetap. Itulah dia. Kalau anda memerlukan top speed yang banyak-banyak, 17, 18, 19, 200 ke atas, anda ada satu option je. Dua option lah. Sama ada T-Max 560 ataupun ADV 750. Yang selesa ke 17 tu senang-senang je. Kalau bikin 200 lamba. Kalau bikin lah. Tapi kalau anda nak lagi tinggi, anda beli motor biasa lah macam ni. Motor naked ke, motor adventure ke, yang cc-nya 700 ke atas. cc-nya 700 ke atas, anda dapat 200 senang-senang lah macam tu. Lebih kurang tu. Silinder tak apa. Silinder 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder terpulang, tak ada masalah tu. Mana-mana silinder pun tak ada hal. Tapi karakter berbeza lah. Karakter berbeza. Jadi top speed macam mana yang anda nak sebenarnya? Tu soalan dia. Kalau bawa skuter, macam contohlah 300 ke atas tu kan, cruising yang paling sedap lah bagi saya dalam 14, 15 lah. Skuter-skuter macam tu senang-senang lah. Dia macam relax ya, tidak streskan enjin. Dia tak meneran sangat, dia memberi. Itu yang bagus macam tu. Alamak, ini tarik koyak sampai. Ni lain bang. Ni lain. Koyak sampai je ni. Masuk kejap. Sebab saya pick up banyak.
bolehlah memasuk-masuk macam tu. Kalau 4 silinder tak susah sikit tu. Bolehlah main-main bawa serasa kan. Oh, sebab last saya bawa dekat sini pakai SMT 890. Oi, koyak sangat ni bang. Kejap. Kalau nak main macam tadi tu, krok 2 silinder bang. 2 silinder tu sedap. Yang skuter lah, yang skuter. Aduh, yai. Top speed macam mana? Balik-balik kepada persoalan kita sekarang. Macam saya, contohkan motor ni kan. Motor saya ni 990, motor naked. Nak capai 200 tu memang senang. G5 dah dapat dah. Dan lepas tu G5 boleh dapat 1918 tu senang lah. G5 tarik. Kalau tarik tu betul lah. Tapi top speed dia setakat mana saya tak pernah cuba pun. Saya tak pernah. Saya pernah bawa sampai 220 something lebih, dan dia boleh pergi lagi. Saya tak tahu pun berapa cut off dia. Ada orang cakap, dan saya tengok dalam YouTube, dalam 250 cut off dia. Dia bagi cut off 250. Tapi nak capai 250 tu, dalam keadaan naked macam ni, dia tak seronok bang. Dia menyeksakan sebab angin terlalu kuat. Dia sedap motor-motor macam motor sport bike, sedap. Kejap je 200, tak rasa 200.5 tak nampak pun. Kita jalan steady je. Motor touring adventure contoh kan, dia yang cc 1000 lebih lah, 1000 paling tidak pun 1000 cc lah. Dia dapat 200 lebih tu senang-senang dan sangat selesa. Kalau anda target yang macam tu, dan pastikan kemampuan anda macam tu lah, lebih kurang. Dia kalau anda nak macam skuter tapi nak 18 cc yang bawah, cc yang 3400 tu, anak 18 tu memang tak ada cerita dia. Kalau anda nak buat modify mungkin boleh, tak pasti. Tapi anda kena buat modify benda lain juga, macam braking, handling, suspension, untuk cope upkan dengan kelajuan yang anda dah bagi tu, supaya handling motor tu lagi sedap. Dia bukan setakat laju, handling pun kena ngam, braking pun kena upgrade, kasih brake yang mantap sikit kan. Baru ada melekat, ada laju, takkan nak brake tak best. Begitulah. Jadi kalau anda betul-betul mencari top speed, bagi saya lah, yang datang betul tu, koyak sampai tu, jangan pakai skuter lah bagi saya. Kan macam ni kan. Oh lama. Jangan pakai skuter kalau nak layan jiwa betul. Tapi kalau memang anda kena pakai kat skuter, sebab tak boleh ada banyak motor, ada satu je. Nak convenient, nak boleh jalan jauh dan sebagainya, boleh teruskan. Tapi jangan mengharapkan yang terlalu tinggi. Kalau ada bajet nak modify tu, terpulang. Kalau ada bajet nak modify, terpulang lah kan. Tak kisah, tak ada masalah. Kalau ada anda satu angka, berapa top speed yang anda nak? Cuba komen. Nak tahu juga. Sebab saya personally, antara orang yang tak kisah pasal top speed tinggi, nak capai 200, contohlah nak 200 ke, kalau dah sisi macam ni 200 kita dah boleh bajet lah, memang kamu senang dapat. Saya tak pernah kejar ke sampai top speed tu. Yang penting bagi saya keseronokan bawa motor. Handling dia sedap. Pick up tarik koyak sampai, bila kita nak datang, bila kena nak datang, koyak je dia datang. Itu sedap bang. Itu sedap. Top speed berapa tak kisah, tapi jangan tak kisah sangat kan. 200 tu boleh lah kan. Sedap-sedap lah tu. Tapi ni lebih, memang confirm lebih. Kalau motor saya ni memang dapat lebih lah. Cuma tak pernah sampai, dan saya tak bother pun nak sampai ke arah top speed sampai dekat off tu. Saya tak semak pun. Ada orang dia memang nak macam tu. Kalau setiap kali bawa, kalau boleh santak sampai cut off tu, selagi boleh nak pergi, itulah dia pergi. Dia suka macam tu. Dia suka macam tu. Jadi anda suka macam mana? Nak convenient pakai skuter, anda kena compromisekan top speed itu. Setakat mana yang anda nak. 15, 16 boleh, insyaAllah boleh dapat.
Nak banyak-banyak payah sikit. Payah sikit kalau skuter lah. Kalau skuter. Kalau motor naked, kalau anda nak senang dengan senang-senangnya 200, yang pengalaman saya Duke 790 senang-senang je dapat. Adventure 790 pun boleh dapat senang-senang. Untuk motor apa-apalah bagi saya yang atas 700, boleh je capai 200 dengan selesa. Anda boleh cruising 17, 18 dengan tenang, enjin tak stres. Benda memang boleh pergi. Dia boleh memang boleh pergi lebih. Memang boleh pergi. Atas kita je berani tak berani nak koyak. Itu je lah. Kalau nak lagi padu, yang CC 1000 ke atas lah. Macam CC kalau motor naked kan, ataupun motor sport bike 250 CC nya, kalau yang 2 silinder lebih kurang macam tu lah, 15, 16 habis. Lebih kurang lah 16 dia punya purata top speed. Lebih kurang 16 macam tu lah. Kalau dah 400 ke 500, 17 lebih sikit. Macam tu motor biasa lah. Kalau skuter anda tolak 10. Macam tu lah, tolak 10 daripada motor naked atau sport bike yang CC 400 tu. Kalau contoh dia 700, skuter anda tolak 10 je. Oh, lori. Contoh kan, saya bawa Duke 390, dia boleh pergi 174 kalau off, habis. Kalau 390 kalau anda bawa skuter yang CC 350, anda tolak 10 lah. Lebih kurang lah 16 top speed dia. Lebih kurang macam tu lah, plus minus. Ini berdasarkan yang saya bawa. Saya bawa motor dah lama-lama ni, saya dapat purata lebih kurang begitulah. Dia tak tepat tapi lebih kurang macam itulah, untuk dapatkan anda punya justifikasi tu. Oh, lama tak masuk terowong ni dengan motor ni lah. Oh, sedapnya. Hai, saya kena tukar tayar dah ni sebenarnya. Tayar saya dah out dah. Jalan lagi sikit, kita keluarkan cahaya sikit. Oh, baru dah terang. Oh, padu bang. Jadi macam itulah tuan-tuan, top speed macam mana yang anda nak, laju mana yang anda nak. Cuba komen. Cuba komen. Dan mungkin ada orang cadangkan, saya nak top speed macam ni, motor apa yang best. Mana mungkin lah kan, ada pengalaman-pengalaman orang yang dah pakai, mungkin dia boleh tolong jawabkan untuk anda. Lebih lagi petang, jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.